Apa berlaku bila kau ganti polis trafik dengan badut? Ini pernah berlaku di Bogota, ibu negara Colombia pada tahun 1995. Pada masa tu, jalan raya di sana terlalu gila. Orang melintas ikut suka main redah saja. Pemandu anggap lampu merah tu cuma dekorasi semata-mata. Ramai orang aksiden. Polis trafik ada, tapi 2 kali 5. Keluarkan saman tapi boleh kau tim. Dah bayar, pas tu buat lagi. Bogota dah macam hutan rimba. Orang dah hilang percaya. Tak ada hujan, tak ada ribut. Muncul seorang mamat pelik bernama Antanas Mokas. Dia bertanding untuk jawatan Datuk Bandar. Cara dia kempen pun lain macam. Dia round satu bandar dengan baju ketat kilat-kilau. Lepas dia menang, dia buat rombakan besar-besaran. Dia pecat semua polis trafik, lepas tu dia ganti semua dengan badut. Dia letak dekat simpang paling sibuk. Kerja dia orang bukan untuk keluarkan saman, tapi untuk memalukan, untuk bahan kau habis-habisan, ejek kau di hadapan semua orang kalau kau langgar undang-undang. Yang pelik ia menjadi sebab manusia rupanya lagi takut kena gelak daripada kena saman. Dia mendidik dengan kuasa malu. Program tu jadi sebahagian perubahan besar. Kadar kematian trafik jatuh 50%. Orang mula patuh lampu isyarat, ikut line, ikut turn sebab tak sanggup dimalukan depan orang. Program tu bertahan selama 2 tahun sebab badut tu cuma ubat sementara. Matlamat dia nak ajar civic culture. Orang ikut undang-undang bukan sebab takut kena saman, tapi sebab rasa malu dan rasa hormat sesama manusia.